Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang anda bersama saya, pengacara anda, Nur Anisa Damia dari studio Best TV, TV PSS SK Tukubaya, Kuala Terengganu. Pada hari ini, 13 April 2025, telah diadakan Majlis Peluncuran Kempen Galakan Membaca dan Pemugaran Nilam Peringkat Sekolah 2025. Bacaan doa dipimpin oleh Ustaz Wan Baduri Hisham bin Wan Ma'ali. Ucapan Wakil Anak Muslim Encik Faisal bin Waslan, Pegawai Acara dan Pemasaran Anak Muslim. Majlis tersebut telah dirasmikan oleh Puan Guru Besar Cikgu Nazir Wahyu binti Jusoh, Guru Besar SK Tukubaya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merakikan kempen galakan membaca dan pemugaran nilam peringkat sekolah Tukubaya. Terima kasih. Gimik peluncuran juga disempurnakan oleh Puan Guru Besar. Majlis tersebut cukup meriah dengan kehadiran maskot anak Muslim. Murid-murid sangat teruja dengan kehadiran maskot anak Muslim. Pihak anak Muslim juga turut menyampaikan sumbangan buku kepada pihak sekolah. Turut diadakan pameran dan jualan buku keluaran anak Muslim di Dewan Sekolah. Cerdas ceria, berakhlak mulia, rajin ibadah, minat membaca. Cerdas ceria, berakhlak mulia, hormat guru, sayang ibu bapa, sayang Muslim. Murid tahap 1 mengikuti pertandingan mewarna yang diajukan oleh pihak anak Muslim. Manakala murid tahap 2 mengikuti pertandingan kuis. So ikut Tuan, boleh Tuan ceritakan apa aktiviti yang dijalankan oleh anak Muslim? Okey. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktiviti yang dijalankan dengan anak Muslim, kita ada buat untuk tahap 2 kita ada buat kuis spontan yang tentang pendidikan Islam, tentang pengetahuan umum, dan untuk tahap 1 kita ada buat pertandingan mewarna lah. Pertandingan mewarna yang mana anak Muslim sediakan hadiah lah. Hadiah-hadiah, dan juga di anak Muslim juga objektif kami masuk ke sekolah ni lebih untuk memupuk murid-murid untuk lebih galakan membaca lah. Dia lebih kepada nilai-nilai murni, adab dan sebagainya lah. Okey. Terima kasih Tuan. Cikgu, apakah aktiviti yang dijalankan pada hari ini? Okay, Waalaikumsalam. Terima kasih. Hari ini Alhamdulillah telah selesai diadakan pelancaran program kempen galakan membaca dan pemugaran nilam dan jemputan istimewa bersama anak Muslim. Okey, kita akan adakan aktiviti ini selama 1 minggu sehingga hari Khamis ini melibatkan panitia bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan pemulihan khas. Okey, itu saja untuk minggu ini. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Sekian saya melaporkan untuk Best TV. Best TV, saluran informasi anda. Jumpa lagi. Bye. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Best TV. Best TV terbaik.